kita nak pergi makan mana ni? Korea chicken? Ada ke Korea chicken halal? Okay, jom tengok dekat sini. Kita berada dekat area, apa nama tempat area ni? Midtown. Ni ada Thai restaurant. Lepas tu ada macam-macam kedai. Kita pergi ni kebab. Kebab Korean casual cuisine. Sebelah Beyond Sushi. Dekat area 50 berapa 50 something kan? Jadi kita masuk. Jom. Kebab masuk. Ramai gila orang. Ni halal. Kecuali arak je tak halal. Kita tunggu tak. Tengok ramai orang pakai tudung. Belas. Wah, macam-macam dia ada. Halal. Tofu. Kata ada ramen pun halal lah maksud dia. Lepas tu kita order tu, Korea fried chicken. Mana dia tulis halal? Dia tulis halal nampak. Everything halal except for beer dishes and army stew. Nak apa lagi dia jual? Coco pie. Ni tak halal lah coco pie ni. Taco dan sebagainya. Tengok sebab tu ada lagu ni. Tandas kat belakang, tandas bersih. Tengok ramai orang. Korea, syak ada lagu. Orang jumpa kat TikTok ke video ni. Tengok apa dia punya menu dia. Nampak saya order wing tadi tu. Soya wing. Ada dumpling, rice cake, french fries, ramen. Makan ramen boleh lah. Saya ambil ni soy garlic dengan soy. Kita tunggulah. Belum siap ni. Kebab and wing. Okay lah, jom keluar. Kita keluar. Tunggu dekat 20 minit juga lah. 9 minit. Nak duduk, masalah sini tak ada parking. Jadi kalau duduk dekat area ni memang leceh sikit lah. Jom kita keluar. Ni, satu box 12. Kenapa kita tak ambil yang ni Dia ada stew, ada army. Ni kedai dia. Siapa nak tengok, nak datang, nak makan Korea halal boleh lah. Kebab. Okey. Jom try rasa. Okey, assalamualaikum guys. Kita baru saja keluar daripada kedai kebab. Tengok dia punya. Kita ambil dua jenis pieces. Tapi kita akan makan tempat lain lah. Nak tengok je, nak rasa satu lah. Okey. Oh my. Oh my god. Ni nak satu juga? Of course. Okay, kita try. Yang ni pedas soy. Ni soy tak pedas. Last kali kita makan masa dekat mana besar. Mongkiara. Bismillah. Mongkiara. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah. So good. Tak. Berbaloi lah. Dia punya ramen semua, bibimbap, tteokbokki semua halal. Makanya. Dah macam berapa table orang pakai tudung. Ya, dia ramai cakap dia tahu daripada TikTok. Okey, ni kita makan nanti jom. Start dia. Sekejap. Okey.